Dekat sini ada saya nampak ni macam mana nak buat record video macam ni cikgu. Guna app apa? Hanya perlu buka anda punya Canva. Okey, anda boleh klik pada create ni. Okey, dan kemudian pilihlah video. Klik pada landscape video. Klik pada upload, klik pada record yourself, record talking head ni. Jadi kat sini ada kamera and screen atau screen sahaja. Macam saya akan klik entire screen. Anda klik pada share. Jadi dia akan keluar macam ni. Okey, untuk yang ini saya akan hide. Anda boleh klik pada record. Okey, bila klik pada record, dia akan ada countdown. Saya tunjukkan. 1, 2, 3. Anda boleh terus record. Recordnya macam mana-mana. Okey, contohnya saya buka. Okey, contohnya dalam kelas anda nak buat. Hai murid-murid, hari ni kita ada nota. Kalau anda dah siap record, anda boleh pergi balik ke bahagian yang anda dah ni. Anda boleh klik pada done. Okey, lepas tu save and exit. Nanti dia akan simpan dalam ni. Dia nampak tak ni macam air-air ni kan? Okey, anda tunggu je sekejap sampai dia penuh. Menunjukkan dia sedang upload masuk. Nampak ni macam ni kan? Okey, dah ada. Okey, dekat sini anda boleh adjust lah. Kan boleh adjust nak besar kecil. Katakan ada bahagian yang anda nak potong ke kan? Contohnya bahagian ni anda nak potong. Anda boleh klik dekat sini. Boleh potong lah. Kan? Tapi pada sama anda pun juga potong yang bahagian mana anda nak. Macam ni kan? Kat sini pun boleh kan? Dekat atas ni pun boleh. Cuma kalau yang dekat atas ni, dia hanya bahagian yang anda klik. Kalau di bawah ni, anda boleh tahu. Contohnya bahagian ni anda nak, anda right click pada mouse, anda boleh split kan. So sama juga di bawah, anda boleh right click pada mouse, anda split kan. Okay? So kalau dah siap, anda boleh klik pada share. Anda boleh download as MP4.